datang. Update YouTube. Apa ni? Kepala 3. Kepala 3. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih atas selawat dan doa. Amin. Semoga teratak saya ni diberkati oleh Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya bagi pihak keluarga, saya Abdul Hakim Musnan, isteri Sudiana Muhammad Reza dan anak-anak saya memohon ribuan ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa, melakukan salah dan silap. Selamat Hari Raya Maizal Batin. Jika ada salah dan silap sama ada saya atau ahli keluarga saya yang ada di percakapan atau perbuatan yang mengguris hati tuan-tuan semua, saya mohon ampun dan maaf. Terima kasih. Kami macam biasa kita pertama terima kasih pada AJK Cikgu Hakim sangat membantu. Kadang-kadang kita lupa mahaban tapi dia sentiasa mengingatkan kita membuat program sehingga berjaya. Jadi saya secara pribadi terima kasih banyak kepada Hakim. Saya harap jangan give up, jangan putus asa. Perkara baik ni ialah memerlukan sedikit pemahaman. Ni kita masa boleh buat lagi marhaban, dapat jumpa, dapat mengeratkan lagi silaturahim kita sesama jiran. Hari Raya Aidilfitri maaf zahir dan batin, dan terima kasih juga kepada jiran-jiran ataupun tim Ipiana Bayu kita ni dapat menjayakan dan berkumpul lagi kita pada untuk tahun ini untuk menjayakan marhaban ini pada kali ini bagi mengeratkan silaturahim sama kita perkenal-kenalan. Maklumlah kadang rumah ujung-ujung sana pun tak kenal ujung-ujung ni mungkin kenal muka tapi kita tak kenal nama. Kalau macam Hanif tak apa, selalu jumpa dia kat hospital. Hanif abang bawa tak apa, dia sebelah rumah. Daus Abang Saleh, Halim dan sebagainya. Sahabat-sahabat jiran yang saya kasih sekalian, pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bertandang di rumah saya ni. Di pihak saya sama jugalah ingin memohon maaf andai tersilap bicara, tersalah kata, termakan apa yang tak rela dan apa-apa yang mungkin tak sedap dipandang di mata. Saya mohon maaf di pihak kami sekeluarga. Alhamdulillah tahun ini kita dapat bersama lagi menjayakan marhaban. Terima kasih pada tuan-tuan dan sini datang ke rumah saya. Terima kasih kepada semua kerana pergi hadir ke rumah saya di
Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf zahir batin. Kalau ada semua ni ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, tahun depan kita jumpa lagi. Saya mana yang tidak mengenali saya Miong Azizi bin Kamis. Inilah Berkereta baru. dah lama lah dah ikut program Marhaban ni. Jadi di kesempatan bulan baik, hari baik ni, saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, dan mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa. Maklumlah kita ada grup kan. Lepas tu termakan dan terminum. Sebab ramai orang pucuk tanam tu, serai-serai tu kadang-kadang saya ambil juga. Harapkan halal lah kan. Halal. Sepenuh-penuhnya kemaafan daripada kejiranan kita. Minta halal makan dan minum yang kalau terambil termakan lah. Selebihnya saya bersyukurlah dengan kehadiran tuan-tuan ke rumah saya, mengimarahkan silaturahim kita. Sekian, terima kasih. Impian Bayu tahun ni. Di kesempatan ini saya ucapkanlah selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya kata jumpalah sesedap kopi yang ada. Dalam kenangan lah buat yang baru dan juga yang lama lah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih lah kepada rombongan Marhaban kerana sudi datang ke rumah saya. Janjinya macam tak buat tahun ni, tapi alhamdulillah lah atas mungkin semangat Cikgu Hakim, jadi benda ni berlaku jugalah kan. Okay, terima kasih lah kepada semua geng-geng yang turut support lah kita punya Marhaban. Okay, seterusnya saya minta maaf lah bagi diri saya dan juga keluarga saya. Yang tahun ni mau join kali kedua Marhaban. Bagi yang saya tak pasang dalam duduk tak main, tak seguruban dan sebagainya. Ala Muhammad. Kira orang baru kat sini, baru join lah kat sini Marhaban ni. Alhamdulillah. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak datang ke rumah saya bermarhaban. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya, Aidilfitri. Sepanjang keberadaan saya kat sini, saya nak minta ampun, maaf kalau ada salah dan silap saya kat sini lah. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita sama dapat mengadakan majlis marhaban pada tahun ini. Jadi saya Haji Musa dan isteri saya Haji Nurani ingin menzahirkan terima kasihlah kepada semua jawatankuasa yang sudi mengadakan marhaban pada tahun ini. Jadi saya bagi pihak keluarga juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin. Sekiranya ada salah silap, mungkin gurau senda, makan minum, jadi saya minta mohon ampun dan maaf dan dihalalkan insya-Allah. Dan kita panjang umur murahkan rezeki, kita akan berjumpa lagi di masa akan datang insya-Allah. Sekian wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih. Pak Rijal lain sikit punya. Okey, pertama kali saya nak terima kasih pada organizer lah dengan AJK sebab kita dapat join kali ni untuk marhaban. Terima kasih juga pada tuan-tuan semua, anak-anak semua dapat kunjung ke rumah saya. Jadi untuk kesempatan kali ni untuk marhaban ni saya dan keluarga ingin memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap, tersalah makan, tersalah kata, tersalah perbuatan, mungkin tersalah kucing-kucing saya yang mungkin tinggal berubah. Tuan-tuan sekalian, kucing banyak. Sekarang dia ikut. Mengucapkan berbanyak terima kasih lah pada tuan-tuan kerana sudi datang untuk marhaban ke rumah saya untuk tahun ni. Mengucapkan selamat Hari Raya kepada jiran-jiran dan selamat Hari Raya terima kasih. Saya ingin memohon maaf selaku wakil daripada saya, isteri dan anak. Mohon maaf kepada jiran kalau ada salah kata atau mengurus perasaan tuan-tuan semua. Silakan makan minum. Terima kasih saya ucapkan kepada rombongan marhaban tahun ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ahli jawatankuasa kita yang induk yang sentiasa aktifkan marhaban kita, dan kalau boleh kita kena akan datang, kita kena buat majlis silaturahim antara sama-sama. Kalau Mas Yasin tahlil akan datanglah sama-sama dengan kita buat setahun sekali macam ini. Kenal, baru kenal abang kali pertama. Alhamdulillah lah jiran-jiran baru kita dapat bersama kita. Amin. Allahumma al-iman wa minal halal wa sallallahu minal haram. Alhamdulillah ya arhamar rahimin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami dari Impian Bayu mengucapkan selamat